Korang bayangkan sampai orang Brunei pun datang Melaka nak makan set talam dia ni. Okey, Assalamualaikum. Selamat datang. Hari ni abang Kaki Review nak ajak korang kita pergi makan kat kedai paling famous dekat Melaka. Dia punya tahap famous tu sampai orang Brunei, orang Singapura datang Melaka nak makan set talam ni. Bukan berani kahwin empat. Berani tak berani? Tak apa. Pastikan kalau korang datang Melaka bawa bini korang, sebut set talam tu betul-betul. Nama set talam ni set talam nasi berani kahwin 4, bukan berani kahwin 4. Nak tahu sebab apa nama dia nasi berani kahwin 4? Dalam tu ada 4 lauk bagi kau. Ada chicken chop, ada daging, ada ayam masak merah, ada kambing. 3 benda ni kau boleh free refill. Acar dia, pedem dia, kuah. Kuah tu kuah ayam masak merah boleh, kuah kambing boleh, kuah daging pun boleh. Nasi tu sebenarnya boleh free refill, tapi untuk 1 pinggan, 2 pinggan boleh lah. Tapi kalau ikut 1 talam tu bayarlah sikit. Yang ni pula untuk set single dia RM15. Nasi dia banyak, kambing ada 3-4 ketul. Kalau untuk set talam ni nasi dia banyak tau. Boleh makan 5 atau 6 orang, 7 orang pun boleh. Dia punya harga RM60. Apa tak boleh pula? Mampulah, murah. Dia punya nasi berani ni memang rasa tau, tapi tak ada rasa rempah tu kuat sangat, tapi memang berasa. Nak dijadikan cerita dah ramai komplain dah. Kedai ni mahal, dia jual set talam tu RM60, orang kata mahal. Dia jual set single tu RM15 pun orang kata mahal. Korang tolong komen jap, dia jual set talam tu RM60 dengan set single tu RM15. Murah ke mahal? Dia punya kedai ni dekat Taman Pahlawan, Tengah Udang Melaka. Nanti korang Google, korang wave SP Brani House. Assalamualaikum.